Welcome back to Apa Cerita? Apa cerita? Apa Cerita? Weh, apa cerita oi? Apa Cerita? Benda kena relax. Tak boleh gabra. Apa cerita? Oh, ini bukan zombie leh. Nak harap dah hujung tu dia. Hello, hi. Welcome back to Apa Cerita. Saya Izzat. Dan saya Wan Pendang. Kita bersama dalam episod yang baru di Apa Cerita Podcast. Yeah. Ketahuilah podcast ini anda boleh dengarkan di dua platform. Sama ada di Spotify ataupun di YouTube dengan carian APACITR. Kalau nak tengok video-video pendek kami, snippet kami, boleh cari di social media kami sama ada di TikTok ataupun Instagram dengan carian APACITR.PODCAST. Kalau Dan, ada lagi? ada lagi? Ada. Ada kat sini sambung. Dan kalau nak tengok video yang panjang sikit daripada snippet tu, ada di YouTube kami dengan carian APACITERCLIPS. Ini adalah kali ketiga kita buat intro. Untuk episod ni je. Okay. Barangkali nervous. Nervous. Penat. Tak ada. Okay, silakan. Dan kalau ada di antara anda yang nak jadi guest kami di Apa Cerita Podcast dengan set baru kami ni, boleh terus ke sosmed kami di Apa Cerita Podcast. Di situ ada link disediakan untuk anda isi dan tulis. Betul. Jadi guest kami. Kalau anda tak nak jadi guest, tapi kalau ada cerita yang syok nak cerita dengan kami, tak apa, boleh isi di situ, ada confession. Betul. Ceritalah apa pun pada kami, akan kami bacakan pada episod akan datang. Yes. Kita masih tidak bersama dengan Anwar. Seperti yang kita cakap dalam episod yang sebelum ni. Ya. Oh, guest dah sampai. Guest dah So episod ni ada guest lah maksud dia. Dan aku sebenarnya sangat berbesar hati tau dengan guest kita. Sebab okay lah, untuk konteks, sebenarnya guest kita ni adalah seseorang yang cerita dia pernah viral. Bukan pernah, viral beberapa minggu lepas aku rasa. Baru lagi lah. Masih baru lagi lah sebenarnya. Dan sebelum pergi lebih jauh, kita perkenalkan lah guest kita. Sila. Saya menjemput dan memperkenalkan Abang Nizam Belon. Betul. Abang Nizam. Sebenarnya saya cerita sikit konteks lah. Mungkin orang yang ada yang tak kenal macam pernah nampak abang ni kan. Mesti pernah nampak punya. Abang Nizam ni pernah keluar dalam satu klip video yang viral dekat TikTok saya rasa. Betul. Yang cerita tentang macam mana dia menjual belon di time tu kat mana bang? Pasar malam Pasar malam Taman Melawati. Taman Melawati. Kemudian ada orang cerita tentang dia dengan wife dia bersama buat belon untuk bahagikan orang. So waktu tu aku rasa macam aku Dia sangat touching tau dengan video tersentuh ni. Sebab kita pernah menjanjikan yang kita nak dengar cerita-cerita yang daripada cerita orang biasa, tapi cerita tu sangat bernilai. Betul. Dan kita bawakan Abang Nizam. Sebab itulah sebenarnya bang, saya terus macam bila tengok video tu saya terus DM abang. Tapi abang reply lambat kan. Saya reply lambat. So macam cerita abang ni memang saya rasa cerita yang sangat berharga untuk kita dengarkan lah. Terima kasih. Ya mungkin kita cerita-cerita macam kita semua ada struggle. Tapi kita nak dengar apa yang abang boleh kongsikan, pelajaran dan mesej-mesej yang berharga. Mungkin kami ni masih muda yang boleh belajar daripada abang. Betul bang. So boleh kita sebelum kita pergi lebih lanjut tentang benda tu, kita nak kenal-kenal dulu lah dengan abang. Okay. Boleh abang perkenalkan diri, ceritakan sedikit tentang latar belakang abang dan sebagainya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nizam. Saya sebenarnya berasal pada Perak daripada Teluk Intan Perak. Dan sekarang saya menetap di Ampang. Saya berumur 48 tahun lah. Okay. Dan saya pun dah beristeri. Saya hari ni tak bawa isteri saya lah sebab jarak agak jauh kan daripada Ampang. Betul. So jadi saya datang seorang sajalah untuk kali ni. Okay, boleh abang ceritakan sikit tentang abang untuk kerjaya abang buat apa, sepenuh masa buat apa? Okay. Saya sekarang ni saya buat kerja sebagai pemintal belon lah. Dia macam juga macam kita tengok badut-badut yang lain, dia pun kerja sebagai pemintal belon ya. Tapi dia orang dalam pakai kostum badut. Tapi saya lain sikit lah, saya pakai kostum Mr. Bean. Special sikit. Special sikit. So sebenarnya waktu abang pakai macam sama macam Mr. Bean tu sebab memang abang mimik dia ke ataupun kenapa? Okay, sebenarnya yang pertama sebab saya ni suka yang kelakar, suka yang komedi. Jadi yang ke Mr. Bean ni pula
dia satu ikon komedi. Betul. Satu ikon komedi antarabangsa kan. Jadi saya pun saya rasa saya boleh tiru watak dia walaupun bukan 1% kan. Jadi sekurang-kurangnya gaya dia tu dia boleh menarik perhatian kanak-kanak, orang dewasa. Jadi dia pun tak perlu pakai make up, tak perlu pakai rambut-rambut palsu semua kan. Jadi saya cuma pakai baju kemeja, lepas tu coat dan kadang-kadang saya bawa sekali teddy bear sekali. Masalahnya memang nampak sama. Betul. Waktu lalu kat TikTok tu. Uyo. Oh ya, sama Nampak sama. Macam lain je. Kita tengok Rowan Atkinson, kita minat kan. Lepas tu satu lagi saya nampak macam abang selalu berlakon jadi Haji Bakil. ada ya. juga. Ada. Oh. Kalau nak jiwa nanti saya bawa serban nanti saya pakai. Sebab abang saya rasa abang pergi set sinar pakai jadi set apa ni kan? Ada set Haji Bakil. Haji Bakil lah. Saya bukan pakai Mr Bean, saya pakai Haji Bakil. Boleh ceritakan sikit bang yang pasal Haji Bakil tu. Okay. Haji Bakil ni sebenarnya dia bermula pada kawan saya. Kawan saya ni nama dia Arwan ya. Dia seorang TikTokers lah. Dia TikTokers kalau nak tengok dia punya channel dia Saja Production. Okay. Dia sebenarnya dia ni minat pada cerita P.Ramlee. Dan muka dia pun ada iras-iras P.Ramlee jugalah. Jadi bermula pada dia, saya dikenalkan melalui kawan saya lagi seorang. Dia ni klon Ahmad Nisfu. Director Ahmad Nisfu. Director Ahmad Nisfu. Jadi dia nak pendekkan cerita, dia kata kita orang sebenarnya nak pakai watak Aziz. Watak Aziz yang di bawah yang lapuk tu. Tak apalah, kita pergi sembang-sembang. Adalah masa tu kita ada buatlah beberapa kali latihan kan, ataupun beberapa kali live dekat TikTok. Masa tu macam-macam lah saya jadi. Kejap Aziz, kejap watak Tuan Penasihat 25% yang pakai Kasim Patalon kan. Kasim Patalon. Lepas tu masa tu dia orang nak buat konten untuk filem Labu-Labi. Lepas tu dia orang tengok yang si Arwan ni pula, TikTokers ni pula, channel dia lah. Dia kata cuba pakai Haji Bakil. Sebab Haji Bakil kita tak ada lagi. Mula-mula saya kata macam lain je Haji Bakil kan. Macam tak ada muka, tak ada rupa kan. Lepas tu lagi pun Haji Bakil ni watak dia berumur. Watak dia masa tu umur 50-60 tahun. Kita ni baru 40 lebih kan. Jadi dia kata pakai je dulu. Okey lah, saya pakai serban kan. Saya belajar lah. Saya tengok karakter dia, saya pakai serban. Lepas tu pakai baju, kot dengan tali leher. Lepas tu dia kurus macam saya. Gaya dia berjalan pun macam bungkuk-bungkuk sikit kan. Lepas tu saya letak sikit lah misai-misai sini. Lepas tu saya pakai spek tebal. Saya cubalah gaya. Ada lah. Saya tengok, saya pun cubalah bergaya dia punya gaya suara kan. Ada saja. Gitulah. Sekali banyak lesing je. Aku lah asing baru tahu. Sama je. Macam itulah. So memang abang sebenarnya berlakon ke apa? Okay, sebenarnya saya ni sebelum PKP lah ya. Saya ada juga masuk sebagai talent ataupun pelakon ekstra dalam drama-drama kan. Tapi saya tak begitu aktif lah. Kalau ada baru saya pergi. Kalau waktu tu saya tak sibuk baru saya pergi. Maknanya basic asas lakonan tu adalah pada saya. Sebab kita dah biasa kan. Okay, baru pernah berlakon rupanya. Baru tahu. Tapi berlakon yang bukanlah berlakon yang utama. Macam pacak-pacak. Latar belakang. Kalau ada dialog pun macam sikit-sikit je. Ada berdialog. Saya berdialog dengan pelakon Kid Fu. Bukan mudah ya nak berlakon pun. Tak silap saya abang ada diploma dalam animasi Macam boleh tahu? Stalker Saya dengar podcast tu. Saya dengar podcast ID sebenarnya ID Deadway. So dengarlah juga abang cakap pasal abang sekolah Cina. Lepas tu abang buat diploma dalam animasi. Diploma animasi, multimedia animasi. Tahun bila tu bang? Saya masa tu saya belajar tahun 2 tahun je diploma tu, 1998 sampai 2000. Dekat Cosmo Point Cawangan Kelang. Dulu Cosmo Point HQ dia dekat Jalan Raja Laut tu yang besar tu. Sekarang Cosmo Point dah tukar jadi nama apa UniKL. Saya tak ingat lah. Ya ke? Dulu sekarang Cosmo Point ni dah upgrade dah. Dia bukan institute tapi dah university. Saya dekat Cawangan Kelang. Dekat bus stand Kelang. Jauh juga. So lepas tu kira macam selepas abang ambil diploma, abang bekerja sebagai apa? Okey.
Masa saya bekerja, masa dalam diploma tu saya masih bekerja part time sebenarnya. Di 7-Eleven. Sebab biasalah student ni kadang-kadang perlukan duit kan, nak buat assignment, nak print ni kan. Jadi semasa tu saya bekerja dekat 7-Eleven sebagai part time staff kerana saya shift malam. Lepas tu bila saya dah habis kerja bila saya dah habis belajar dekat Causeway Point, saya terus dapat kerja. Saya minta kerja lah, ada iklan. Masa tu iklan Harian Metro kecil je masa tu. Internet tak ada masa tu. Kalau ada pun mungkin yang syarikat besar je yang ada kan. Kita cari iklan berpandukan surat khabar lah, surat khabar Metro. Ataupun kadang-kadang surat khabar orang putih pun ada. Surat khabar apa? The Star. Straight time pun. Yang di Straight Time. Saya dapat kerja sebagai ni pelukis ilustrasi buku budak-budak sekolah. Dekat buku Sasbadi. Saya bukan Sasbadi, saya ni Preston kalau ingat. Preston. Pelangi bukan. Pelangi saya tak ingat lah, tapi Preston, syarikat Preston. Dan Preston pula dia banyak ada beberapa buku rujukan ke buku teks sekolah? Buku teks, buku latihan. Untuk sekolah rendah dengan tadika pun ada kan macam tu? Itu sekolah rendah dengan sekolah menengah. Sekolah rendah dengan sekolah menengah. Okey. Buku teks utama tu lah. Buku teks utama yang budak-budak sekolah baca tu. Bukan buku rujukan. Yang illustrate sama-sama. Kan ada dua kan, buku rujukan dengan buku teks sekolah. Buku teks yang kita gunakan betul-betul utama tu. Yang buku rujukan yang kita boleh beli ataupun tak wajib pakai pun. Itu saya tak tahulah. Saya tak pasti sebab dah lama dah saya tinggal kan. Tapi yang lukis dulu kan kita tak ada AI punya gambar kan. Jadi kita lukis ikut imajinasi kita je lah. Contohnya macam karangan bergambar. Macam untuk tahap sekolah Raja 5, Raja 6 kan, karangan gambar. Contohnya ada orang pancing ikan. Saya lukislah orang pancing ikan situ. Lepas tu adalah tajuk situ. Contohnya tajuk situ sila buat satu karangan yang tidak melebihi contohnya tidak melebihi 90 patah perkataan. So karangan tu ya ada editor lain. Editor yang suruh pelukis lukis benda tu. Lukis yang ilustrasi tu. Jadi bila dah dapat kelulusan daripada editor, dah publish lah benda tu. Sebenarnya abang pun diberikan kebebasan jugalah untuk berkarya. Bebas, kata bebas tak juga, sebab kita punya karya tu ikut editor punya request. Abang kira macam kalau saya ikut track ni, abang diploma animasi, lepas tu melukis. Kira abang ni saya rasa macam penggemar komik, manga, anime. Saya dulu, sekarang ni saya kalau nak kata anime, manga, saya tak arah tu. Saya lebih gemar komik macam Gila-Gila. Legend lah. Lepas tu Gili Hati. Lepas tu kalau Hong Kong pula, saya kalau komik yang action saya lebih pada komik Hong Kong Tony Wong. Apa Satria apa? Jejak Wira. Aku ada kumpul dulu. Dia majalah kan. Dia majalah. Dia sebulan 2 kali keluar. Betul. Dia ada watak Tiger Wong, Hang Nawa, Wong Siu Long, semua itulah. Okey. Memang saya punya minat ke arah tu. Memang kira abang memang dah suka dan minat melukis lah daripada sekolah. Ya, minat daripada sekolah saya minat melukis. Bila lepas tu abang sebagai pelukis buku teks tu sampai bila? Yang tu saya kerja tak sampai setahun. Sebab lepas tu saya ada mohon sebagai pelukis animasi. Daripada situ saya cuba mohon, terus dapat. Di mana tu? Dekat Ampang lah. Dekat Taman Niwana Ampang. Nama company tu Makmur Begah. Makmur Begah. Zaman yang saya kerja tu, zaman tu dia tengah naik dengan animasi macam Anak-Anak Sidik, Sang Wira, Badang. Masa tu masanya animation dia orang tengah compete lah, tengah bersaing masa tu. Keluang Man apa semua. Keluang Man masa tu dah senior dah. Dah senior. Masa tu apa ni yang manggis tu kan? Buah-buahan apa? Buah-buahan. Saya tak ingat lah. Macam kata Yokis kan? Yokis telur. Yokis telur. Ada satu buah-buahan tu. Manggis, ada rambutan, ada durian. Aku tak ingat cerita tu. Tapi masa Yokis tu saya tengah belajar sekolah lagi. Saya tengah sekolah menengah tak silap Yokis tu. Itulah sebab 2000 tu saya rasa saya pun sekolah rendah lagi. Sekolah rendah. Aku baru setahun. Baru setahun. Dia Gen Z bang. Gen Z.
Ni dah hitung bila ni? Tahun bila? 99. Ui, 99. Apa nak belajar tu? Saya tengah belajar. Lepas tu abang berapa lama sebagai pelukis animator tu? Okay, animation ni saya pelukis animasi bahagian IB lah. IB maksudnya yang buat gerakan. IB motion. maksudnya in between mission. Buat motion lah. Okay, boleh? Okey. Okay. Okey. Yeah. Okey. Berapa lama bang? Itu saya tak sampai setahun juga tu. Sebab masa tu sebab masa tu company dia ada berlaku beberapa macam masalah lah. Faham. Sebab animation kan, animation masa tu dia tak macam sekarang. Dulu sekarang banyak dia punya mungkin sekarang manpower dia dulu. Betul. Sekarang team lain kan. Sekarang banyak komputer kan. Dulu manual banyak kan. Jadi beberapa masalah lah situ. Jadi company pun mungkin nak cut cost semua. Jadi saya pun dengan lera hati saya cabut dululah. Lepas tu kerjaya abang macam mana? Lepas melukis apa semua tu. Animasi yang saya lukis ni, nama dia saya rasa tak pernah dengar kot. Dia nama kartun tu Wise Mice. Wise Mice sebab cerita dia orang tak kurang tahu sebab dia punya waktu siaran bukan waktu prime time punya siaran. Dia waktu bekerja pukul 9, pukul 10. Pagi. Pukul 11, pukul 10, 11 pagi. Hari bekerja. Dekat mana? TV2, TV1? T1. Wow. Sedang anak-anak sidik masa tu dia Sabtu Ahad tak silap. Lepas tu hari pukul 5, pukul 6 macam tu kot anak sidik. Betul. Jadi orang lebih kenal anak sidik daripada kartun yang tempat saya kerja ni. Lagi satu, lepas kartun saya, lepas Wise Mice tu dia keluar lagi satu kartun nama dia Tok Tam macam tu lah. Tak pernah dengar. Sebab dia waktu siaran dia waktu bekerja. Waktu hari dia waktu bekerja lah weekday. Lepas tu siaran dia bukan pukul 6, dia siaran tengah hari macam tu. Pukul 11 macam tu. Jadi orang kanak-kanak tak apa tahu. Okey. Sebab mungkin waktu tu slot dia murah kan. Dia ikut slot juga. Kalau slot pukul 5, pukul 6 mahal. Jadi dia ambil slot yang murah punya. Zaman tu semua orang tengok TV. Zaman tu sama TV. Betul. Time tu memang TV1, TV2 tu kita consume lah. Sekarang ni kita dah kurang consume dah. TV1, TV2. Yeah. Abang sebagai animator berapa lama? Kerjaya sebagai animator. Animator saya tak lama, tak sampai setahun pun. Itu di syarikat situ samalah. Ya. Maksudnya lepas habis di situ abang bertukar arah lah. Ya, start pada animator tu saya macam-macam kerja lah saya buat. Sebab saya macam nak kata give up pun ada jugalah, give up kan. Sebab masa tu animator pun yalah ada juga beberapa company lain animator di sana pun diorang pun dah macam nak kata give up, masing-masing dah tukar haluan dah. Masing-masing dah tak nak dah. Mungkin cara kerja ke apa dari segi saya tak tahu apa faktor kan. Kita orang pun dah macam dah tak nak lah animator. Masing-masing dah mula cari kerja lain lah. Kerja lah apa-apa asalkan full time je. So abang buat kerja apa tu lepas dah habis? Lepas saya kerja animation tu, ada beberapa saya dapat peluang juga kerja freelance lah. Buku budak-budak sekolah juga. Tapi kerja pada rumah. Freelance. Itu kira lama juga. Cuma dia on off. Kalau ada dipanggil. Kemudian yang abang buat belon ni dah berapa lama? Dia buat belon ni lepas PKP. Baru lagi lah. Baru lagi. Sebab masa tu lepas PKP kan masing-masing kan macam macam saya punya kerja pun macam dah tak stabil kan. Saya jadi saya ambil keputusan saya cubalah bergerak sendiri, cubalah saya kerja sendiri. Masa tu. Sebenarnya saya buat belon ni, sebelum saya buat belon, saya sebagai pemakai kostum Mickey Mouse. Dengan isteri saya, suami isteri, kita beli kan kostum tu. Saya Mickey Mouse, isteri saya Minnie Mouse. Sebab isteri saya dia minat Mickey Mouse, dia Minnie Mouse, jadi saya ikut je lah apa dia cakap. Tengoklah pergi lagipun Mickey Mouse ni kan dia watak dia catchy kan. Kanak-kanak senang mesra dengan Mickey Mouse ni. Dengan Minnie Mouse. Jadi pakai kita orang bekerja setiap hujung minggu dekat Jalan Tar, Jalan Tengku Dua Rahman tu. Abang ke yang suruh pakai tu? Dia ke ada orang lain enggak? Dia kadang-kadang ada orang lain juga. Okay. Dia setiap hari Ahad kat situ. Hari Ahad lah kan. Pagi sampai tengah hari lah masa tu.
Mula-mula lepas PKP lah. Lebih kurang 2002, 2003 saya tak ingat lah. Masa tu setiap hari Ahad kat situ badut ada, basking ada, lepas tu yang lukis caricature ada. Dia orang berkumpul dalam dekat jalan tar depan Muaz tu. Sampai dekat Sogo tu. Adalah geng-geng tu lah, geng-geng kita panggil seni visual kreatif ni orang. Dia orang berkumpul kat situ. Termasuk saya masa tu saya tak buat belon lagi, saya cuma pakai kostum Mickey Mouse. Kira macam kan hampir setahun PKP tu. Waktu tu abang buat apa? Di PKP tu sebenarnya saya kerja, saya tak ingat lah, saya macam-macam kerja lah saya buat. Sekarang saya jadi rider pun ada. Rider. Tapi rider pun macam on off je lah. Saya cuba masa tu PKP adalah juga jadi rider kat lah, tapi tak berapa, bukan tak aktif sangat lah. Saya tak aktif sangat. Macam mana abang boleh terdetik nak buat jual belon tu? Punca dia mula yang saya pakai kostum Mickey Mouse lah. Masa saya pakai, semasa saya dengan isteri saya pakai Mickey Mouse tu, masa tu saya pun nampak juga kali pertama saya tengok badut-badut kan buat belon kan, pakai pakai. Lepas tu saya tengok orang ramai kerumun dekat dia orang. Ramai kanak-kanak pergi kan. Sebab apa ni, sebab dia orang ada produk nak jual. Macam kita orang ni pakai Mickey Mouse cuma pakai macam tu je. Jadi setakat untuk ambil gambar je. Ambil gambar dan orang datang peluk. Jadi kita gerak-gerak kan. Penat juga sebab pakai panas kan. Betul. Jadi macam pulangan tu macam kurang sikit lah. Sedangkan macam bahagian caricature, bahagian basking ataupun bahagian badut kan, buat belon dia orang ada produk nak jual. Jadi saya tengok kalau saya nak lukis, saya rasa leceh lah, kena bawa bangku semua kan. Jadi saya kata tak apalah, saya cubalah buat buat belon, sebab belon dia punya barang-barang tak banyak. Dia cuma bawa tong untuk tong bayar tong duit tu. Lepas tu belon tu je lah. Itu je. Lepas tu bag. Daripada mana abang belajar semua skill buat belon tu? Saya tak mudah semua tu. Skill ni sebenarnya sebelum ni saya dah kenal juga seorang kira pangkat senior saya yang buat belon. Saya kenal, dia ajar saya sikit lah. Lepas tu yang lain tu saya tengok pada YouTube lah. YouTube banyak bantu saya lah. Skill kat YouTube tu banyak sebenarnya. Kira setakat dia berapa banyak binatang ke berapa banyak bentuk abang boleh buat? Bunga ada 2 jenis. Satu bunga yang biasa, 2 kuromi, kucing, lebih kurang tak banyak lah, lebih kurang 10 atau 11 macam tu lah. Banyak juga sebenarnya. Susah juga dah buat tu. Abang dengan isteri dah kenal berapa lama? Saya kenal sebenarnya dah lama, lebih kurang 2014-15 macam tu lah. Jadi kami kahwin 2020. Kira 2020 sebelum PKP. Kita orang kahwin bulan 2. Bulan 3 kot PKP. Bulan 2 kahwin, bulan 3 PKP. Ya. Maksudnya sebulan lepas kahwin terus PKP. Terus PKP. So sebelum berkahwin abang memang tak pernah berkahwin ataupun memang saya tak pernah berkahwin. Isteri saya pun macam tu juga, tak pernah berkahwin. Kita orang memang kahwin lewat. Boleh kongsikan sikit macam mana kenal dan sebagainya tu? Saya kenal isteri saya ni melalui media sosial. Media sosial, kita bukan kenal kawan sekerja ke ataupun kenal dekat kawasan berhampiran, tak ada. Kenal media sosial kenal, pernah dengar dah tag.com. Kita orang bukan FB. Tagget. Sekarang saya pernah dengar. Dia macam high five macam tu lah. Saya jarang juga buka high five tu sebenarnya, sebab bila saya kenal tu, saya on off je dengan isteri saya, sebab kita orang tak tergerak pun hati untuk nak tanya dia ada tak FB. Sedangkan kita orang masa tu FB kita orang selalu tengok. Tapi kita lebih komunikasi dengan sesama kita ni guna tag.com. Tagget macam tu lah, TAGGED. Lepas tu macam mana abang boleh terdetik nak berkawan dengan dia waktu tu, berbual dengan dia, sebab tak kenal kan? Sebab masa kita orang chatting tu,
mesej-mesej berbalas mesej kan. Masa tu tengok macam ada chemistry sikit. Sebab masa tu saya kebetulan jaga mak saya kan. Kadang-kadang kita orang, kadang-kadang saya sebulan sekali balik jaga mak. Dia pun masa tu juga kadang-kadang balik jaga mak kan. Masa tu dia tak silap tahun bila ke dia berhenti kerja, dia jaga mak dia lah. Jadi di situ macam perjalanan hidup kita lebih kurang ada sama lah. Lagipun sama-sama pun anak bongsu kan. Kalau macam contoh okey lah, kita pergi ke belakang sikit bang. Okay. Kan macam abang cerita tentang ada chemistry. Macam mana boleh terdetik nak kenal dengan dia? Okey, ni bukan boleh katakan ni semua kerja Allah Ta'ala lah kan. Cuma apa yang saya beritahu, masa tu saya solo sebenarnya. Jadi kita orang biasalah orang lelaki kan. Bila tengok ada perempuan, kita add friend macam tu lah kan. Random lah. Random lah, main random je kan. Lepas tu memulakan perbualan lah. Mulakan perbualan lah. Abang yang mulakan ke ataupun isteri? Sebab saya yang add dia, saya mulakan. Cantik lah. Cuma tak sangka boleh sampai perkahwinan lah. Ya, sebab masa tu kita orang kahwin, masa kita kenal pun saya bukannya aktif. Saya tak aktif sangat dekat yang laman webtech.com tu. Saya lebih pada FB kan. Jadi saya boleh tak teringat kata yang dia ni ada isteri saya pun ni ada FB. Sebab tu macam kejap on off lah, on off. Kejap check, kejap saya buka tag.com. Kita tengok dia ada. Saya mesej lah macam tu. Langsung tak teringat nak tanya dia ada FB tak gitu. Dan kiranya daripada situlah abang dengan isteri abang kerap berjumpa, betul? Daripada situ 2015 ke 2016 ke kita orang set time lah jumpa. Tapi time tu masih belum lagi nak ke arah pakai kostum semua masa tu kostum belum lagi. Dan masa tu saya ingat nak kenal-kenal lah kan. Masa tu umur saya pun dah 40 lebih lah. Ingat kalau okey, kalau kenal, kalau ada rezeki on je lah. Macam tu. Memang niat dah ada lah. Niat tu dah ada lah sebab dah umur 40 lebih dah kan. Sampai bila kita nak hidup solo. Lagipun bila saya chatting dengan dia pun macam cara dia cakap pun jujur. Jadi kita yakin dengan perbualan dia tu. Macam abang adik-beradik ada berapa ramai? Saya 7 adik-beradik. 7 adik-beradik saya yang paling kecil lah, paling bongsu. Ya. Kira dalam keluarga mak ayah abang ada lagi? Ayah saya dah tak ada dah. Ayah saya meninggal 2015. Tinggal ibu saya lah. Ibu saya ni tinggal di Seremban, rumah abang saya. So kira di Teluk Intan dah tak ada siapa-siapa? Teluk Intan kakak saya ada. Kakak. Kakak saya ada Teluk Intan. Isteri abang dari mana? Asal mana? Isteri saya dia asal Batu Kikir, Negeri Sembilan. Perak Negeri Sembilan lah. Jadi kalau saya nak balik raya ni, saya taklah jauh sangat nak jumpa mak saya. Mak saya kat Seremban. Jadi betul. Saya kat Batu Kikir. Betul lah. Satu jalan lah. Satu jalan je. Okey. Boleh cerita sikit bang pasal macam mana melayari perkahwinan dan sebagainya dengan isteri abang. Ceritakan sikit tentang mungkin perwatakan dia dan sebagainya. Sebab saya tengok video tu, abang sangat appreciate lah dengan isteri abang. Macam sebab abang tak ada anak lagi kan, sebab kahwin di umur yang lewat. Lepas tu abang cerita tentang isteri abang ni selalu ada dengan abang dan sebagainya. Bangsa ni kita belum ada rezeki lagi lah kan. Di awal perkahwinan, yalah, kahwin ni memanglah orang cakap kan, kahwin ni sebenarnya kita couple lain kahwin lain kan. Bila kita kahwin ni kadang-kadang bukanlah macam-macam cubaan ya. Kadang-kadang Tuhan nak cuba tu kita kadang cepat melenting kan. Kadang benda-benda kecil pun kita boleh melenting kan. So itu kita kena banyak sabarlah. Saya dengan pasangan saya kan. Saya sekarang dah masuk 6 tahun dah kahwin kan. Jadi macam-macam benda lah saya sedang perbaiki. Macam tu. Kalau abang boleh ceritakan, mungkinlah letak kongsikan ciri-ciri yang ada pada isteri yang abang rasa yang buatkan abang sangat appreciate dengan isteri abang tu. Isteri saya ni ialah istimewanya dia seorang penyabar. Dan kadang-kadang bila dia bagi idea tu saya boleh terima. Lagi satu, setiap kata-kata dia tu kadang-kadang buat saya macam tiba-tiba betul juga kata dia ni kan. Contohnya kalau macam tengah hujan kan,
Sekarang saya tension juga. Yalah, masa kita kerja sendiri kan. Bila saya buat belon, bila hujan, susah lah saya nak bergerak sebab saya buat belon kan waktu malam. Kan? Pasar malam kan, saya pergi pasar malam. Bila tiba-tiba bila hujan lah, saya macam tension lah kan. Dah pendapatan dah tak ada kan. Jadi dia kata, janganlah marah. Hujan ni kan Tuhan yang bagi hujan kan. Kadang kita kena ingat lah, kita tahu rezeki selepas hujan tu ada. Lepas tu kadang hujan ni turun sebenarnya Allah Ta'ala nak sejukkan bumi ni, nak sejukkan pokok ni. Ya, tak ya juga kan. Kenapa saya tak fikir macam tu kan? Dia bagi perspektif yang berbeza lah, dia punya pandangan yang bagi perspektif yang berbeza. Saya kata betul juga ya. Betul lah. Kadang-kadang lagi satu jalan jam kan. Bila jalan jam, bila kita lelaki kadang kita tension, kadang keluar perkataan yang sepatutnya kan. Walaupun kita naik motor, kadang dekat simpang baru nak masuk kereta dah ni, baru nak masuk kereta ataupun tengah-tengah jalan kat depan kereta suka berhenti. Kita dah macam dah kereta tu besar kan. Kita kan alamak kata apa ni, mesti merungut lah. Lepas tu kata janganlah merungut tu rezeki ya, rezeki tu kata insya-Allah anggap tu datang rezeki tu insya-Allah. Mana kita apa benda depan mata tu jangan niat negatif lah. Tu semua rezeki nak datang tu insya-Allah. Kata yalah saya reverse psikologi balik kan. Setiap benda yang datang tu insya-Allah rezeki macam tu. Benda ni memang kena orang kata apa, biarlah kena bersangka baik lah kan. Kadang jam betul, kadang jam rupanya dekat depan sana ada hujan, kita tak tahu. Betul. Bila dah jam, bila kita sampai lambat rupanya baru berhenti hujan. Itu dia punya hikmah yang Tuhan nak tunjuk kan. Memang kadang benda ni kita rasa memanglah kalau dari segi logik memang kita tak nak benda-benda ni semua kan. Kita nak jalan kita ni semua betul tak? Tapi itulah kadang Tuhan nak duga kan. Di sebalik dugaan tu sebenarnya hikmah dia yang selepas tu banyak pelajaran yang kita ambil. Itulah sampai sekarang saya masih lidik diri saya supaya sabarlah kan. Kadang-kadang saya ni jenis tak sabar. Kerana benda ni berulang-ulang. Kerana benda Tuhan dah tunjuk dah bagi kita pengajaran, tapi kita masih lagi tak ambil pengajaran. Bukan kita ambil, ialah kita kan manusia kan cepat lupa kan. Kadang jenis tak sabar kan tu. Macam itulah. Selama 48 abang umur 48 tahun kan. Isteri pun 48 tahun Ya, saya. Yelah, saya rasa macam abang dengan tak ada kerja tetap, kira macam ups and down, struggle dengan kehidupan. Apa lowest point abang sendiri? Mungkin lowest abang boleh kongsikan sebelum kenal isteri dan bersama isteri, lowest point abang. Titik terendah. Poin apa tu? Titik terendah lah. Paling down sekali abang rasa. Okey, titik terendah ni bila kita tak ada pendapatan je lah. Kita tak ada sesuatu yang nak membanggakan adik-beradik. Macam tu. Termasuk isteri saya sendiri. Maksudnya kadang-kadang mungkin orang lain ada dia punya rezeki dia kan. Saya tak cemburu. Dia ada rezeki sesuai dengan usaha dia dan saya punya rezeki sesuai dengan usaha saya. Jadi titik terendah saya ni macam tiap kali raya saya kadang saya punya income tu macam tak boleh nak macam yalah untuk hari raya kan kita nak belanja adik-adik sikit kan. Saya rasa macam tak best lah. Kadang-kadang saya rasa macam tak nak balik je. Raya je lah dekat KL. Macam tu. Tapi tak boleh lah sebab kita raya kan nak berkumpul adik-adik kan. Adik-adik saya pun setakat ni faham alhamdulillah. Dia orang faham saya punya latar belakang saya. Dia tahu saya punya situasi. Dia orang tak pernah push saya, tak ada. Dia orang faham. Adik-adik saya setakat ni mak ayah saya, ibu saya, dia bagi sokongan dekat saya. Di situ saya hargailah. Di situ Tuhan bagi saya saya susah kat sini tapi dimudahkan pula di satu sudut yang lain. Adik-adik saya ada bantu, bukan tak ada bantu, ada. Tapi yalah kita kan dah besar kan. Takkan sikit nak minta tolong adik-adik. Kita rasa malulah kata. Kadang saya rasa alamak. Saya ni dah berkeluarga kan. Semacam tak best lah. Nak sikit minta tolong kakak kan. Sikit mesej kakak. Saya rasa tak seronok lah. Kata tak apalah saya cubalah struggle lah. Walaupun tak kisahlah titik terendah ke apa saya hadap jugalah. Sebab saya tahu apa yang kita tak samanya susah. Sampai masa Tuhan akan upgrade juga. Cuma tengok keadaan yang betul lah macam tu. Macam tu. Apa yang abang belajar daripada sepanjang abang hidup? Abang lalu kesusahan yang abang lalu dengan isteri, seorang diri.
ada family bantu. Apa yang abang belajar? Benda yang abang belajar yang abang boleh kongsikan dengan kami semua. Okay. Apa yang berlaku pada diri kita, contohnya apa-apa sajalah. Apa yang berada di diri kita, apa yang ada dalam diri kita ni, masa kita kecil ke ataupun masa kita remaja, sebenarnya benda tu berguna untuk kita akan datang. Contohnya, saya suka melukis. Maksudnya seni lah ya. Seni yang ada pada saya, pada saya masa saya remaja dulu. Inilah hasil yang saya dapat. Saya aplikasi saya apply dalam saya punya kerjaya. Lagi satu, saya jenis yang kelakar kan. Saya suka kelakar. Saya suka buat orang ketawa. Saya nak kata peramah tak juga, tapi bolehlah bila saya cepat mesra kan. Jadi daripada situ saya jadi pemintal saya jadi yang buat belon ni kan. Kan kena peramah. Jadi apa yang jadi kat diri saya ni, inilah cara saya ada sekarang ni, cara untuk cari rezeki dengan sikap saya yang yang agak kelakar. Saya buat kelakar bukannya saya buat, tapi memang sifat saya macam tu. Saya senang, saya mudah mesra dengan cara kelakar. Natural. Dengan natural saya. Jadi sifat saya ni yang bolehkan saya cari rezeki dengan cara macam ni. Dengan bilang servis apa macam ni lah. Bidang saya sekarang ni. Macam tu. Apa hang fikir? Banyak juga yang terfikir kan, bercerita tentang life up and down. Sebab saya ni adalah orang yang saya paling muda dekat sini. Mungkin saya tak boleh nak relate sangat dengan apa yang bakal berlaku dalam kehidupan ni. Sebab kadang-kadang kita ada satu rasa takut apa nak jadi pada masa depan. Jadi saya nak tanya abang satu lah kot, sebab kita keseruan ini macam wujud, tapi boleh kot Boleh je. Boleh. 48 tahun bang. Apa pesan yang boleh abang berikan kepada saya dan kawan-kawan saya Gen Z ni untuk menempuh hidup yang akan datang? Sebab kita punya situasi kadang-kadang berbeza ya. Gen Z, Gen Alpha semua tu, zaman kita, yang pertama zaman kita ni yang paling ketara sekali, zaman kita dulu tak ada internet. Jadi kita punya cara pergaulan kita, sikap kita berbeza. Zaman sekarang kalau kita tak ada kawan pun, at least kita ada telefon. Jadi kalau kita tak sunyi, kita tak ada kawan pun, at least telefon ni kita punya peneman, betul tak? Jadi di situ dia punya kelebihan lah ya. Internet ada, kita cari sumber-sumber semua dalam internet. Walaupun kadang bukan semuanya betul, tapi boleh katakan ketepatan tu masih lagi boleh dipertimbangkan lah ya. Macam zaman saya, dari segi pergaulan, nak kata terbatas, lebih kurang sama je. Cuma sekarang ni dia punya risiko nak berjaya dengan risiko nak gagal tu sekarang saya lagi tinggi. Nak berjaya pun tinggi, nak gagal pun lagi senang lah. Betul. Okay. Sebab bila kita cepat naik, cepatlah kita turun. Ya. Lagi segi 48 tahun ni saya rasa saya agak lewat. Saya lewat lah nak mencapai macam setengah orang umur 30 dia dah stabil. Umur yang 35 dah stabil. Saya rasa umur 38 ni, saya rasa saya baru nak merasa tau. Nak merasa kestabilan tu. Sekarang saya tak stabil sebenarnya, saya jujur saya cakap ya. Bukan tak stabil dari segi mana, maksudnya kita masih struggle ya. Hidup di bandar besar pula kan. Serba-serbi, kena itu nak ini. Walaupun saya belum ada cahaya mata, tapi saya kena fikir saya kena ada sewa rumah, saya kena bayar sewa rumah, kereta walaupun kereta saya tak besar kan, kita kancil je, tapi sekali dia rosak sedialah ya. Lepas tu isteri saya kan, takkan saya tak bagi nafkah isteri saya. Kalau saya duduk bujang, at least saya boleh ikat perut kan, makan lebih kurang. Bila isteri ni takkanlah kita nak tengok, takkan kita nak suruh dia ikut cara kita, betul tak? Berdosa lah kita, sebab kita dah diberi amanah kan. Jadi struggle ni itulah saya rasa apa yang saya nak sampaikan ni, kita kena sabar, itu je. Sabar dengan tabah. Tabah ni maksudnya, tabah ni dia lagi kuat daripada sabar. Tabah ni maksudnya dia sabar dalam menghadapi ujian kan. Sabar dalam menghadapi apa-apa perkara lah.
tabah, lepas tu bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Saya kalau kita cepat melatah kan, cepat tension, cepat marah. Sebenarnya benda tu macam betul lah saya dengar satu pakar motivasi lah, kita marah dia punya aura tu dia akan tarik benda yang negatif. Memanglah marah pun Nabi kata jangan marah kan. Jangan marah. Memang marah bila kita marah kita jauh dari rezeki kan. Lagi satu janganlah buat benda-benda yang benda-benda dosa kan. Tak kisahlah apa jenis dosa kita. Kalau kita buat dosa ni rezeki kita jauh. Kita nak dapat tiba-tiba satu benda dosa kita buat dah terlepas peluang macam tu. Lagi satu apa? Sentiasalah jenguk mak ibu ayah, ibu apa. Kalau tak ada ayah, ibu apa. Walaupun kita ni bukanlah perfect kan, tapi kita ada lagi talian hayat kita kan. Talian hayat atas dunia ni, talian hayat dunia dan akhirat lah. Untuk senangkan dunia dengan ibu ni, dengan ibu bapa lah, cuba buat hubungan baik kan. Layan dia orang. Walaupun macam saya tak jaga ibu saya, abang saya jaga, tapi sekurang-kurangnya tanya khabar bila jumpa tu, layan macam anak yang sepatutnya. Macam tu lah. Macam tu. Pernah tak abang dapat kritikan ataupun cacian, makian daripada orang lain tentang diri abang? Yelah, sebab macam tentang kerjaya abang, tentang apa yang abang buat. Nak kata cacian tu memang tak ada lagi. Cuma kritikan ataupun macam kata-kata belakang tu kadang adalah ya. Tipulah kalau saya kata tak ada kan. Okay. Tapi kadang-kadang yalah, sebab saya ni kalau saya umur 20-an macam ni kan, kalau buat belon kan, bermula buat belon dalam usia yang macam 20-an, mungkin orang kata tak apalah, dia muda lagi, dia akan mungkin perjalanan dia masih jauh. Tapi macam saya ni umur saya 40-an baru saya start buat kerja macam ni kan. Jadi kadang-kadang memanglah saya kata, orang banyak juga kata boleh ke survive ni, boleh ke kau bayar ni kan. Kau ada habis kau macam mana kau bayar sewa rumah macam ni kan. Jadi benda ni bila saya layan lagi kita pening kan. Baik saya dengan isteri saya je yang tahu, berdua. Rahsia kita orang biar kita berdua je yang tahu. Lagi satu senang cerita kita teruskan kerja yang kita suka. Upgrade je. Upgradekan kerja yang kita minat. Jangan paksa kerja yang tak sesuai dengan kita. Walaupun kerja tu kita nampak contohlah macam kerja sebagai remiser. Remiser ni commission dia tinggi. Tapi kalau tak sesuai dengan kita, kalau Tuhan tak letakkan diri kita ni, contoh kita bukan bahagian kewangan yang pandai kewangannya orang, kita paksa diri kita. Sedangkan diri kita ni lebih pada sesuai bahagian perkhidmatan. Kita bahagian perkhidmatan je lah. Tapi kita upgrade lah bahagian kita ni. Macam saya ni bahagian belon ni saya cuba upgrade. Upgrade maksudnya saya cuba cari peluang-peluang lain. Contoh mungkin saya akan saya propose ke bahagian korporat contohnya, supaya saya punya perkhidmatan saya ni boleh masuk ke bahagian korporat kan. Kadang untuk annual dinner ke, ataupun kadang-kadang untuk dia orang punya acara-acara rasmi, mungkin dia orang boleh selit sikit dekat saya punya bahagian kan. Contohnya kalau kadang annual dinner kan ramai-ramai yang datang tu anak-anak. Betul. Kadang-kadang anak-anak ni kan dia orang boring kan, sebab annual dinner kadang ramai dewasa. Jadi kanak-kanak ni dia orang tak tahu nak buat apa. Jadi kalau adanya saya yang buat belon ni, at least ada sedikit hiburan. Sedikit hiburan pada anak-anak. Jadi mak bapak ni tak adalah terlalu nak jaga sikit anak-anak kan. Sebab anak pun dia seronok bila saya dah layan anak-anak. Jadi taklah anak dia boring sangat. Jadi sebab annual dinner ni kan banyak dewasa nak kenal-kenal sini kan. Jadi kalau ada anak-anak ni macam sikit terganggu lah. Jadi kalau ada macam kita ni layan anak-anak dia orang, jadi at least adalah seseorang yang layan kerana anak-anak ni. Macam tu. Lagipun saya bukan setakat belon je saya, sebab saya ada perancangan ya. Sebab saya ni seni kan. Jadi yalah macam saya kata, kita kena upgrade pada
benda yang kita suka. Maknanya saya cubalah untuk di mana kalau ada majlis-majlis tertentu majlis korporat ke ataupun majlis rasmi mungkin saya boleh tawarkan khidmat. Contohnya saya boleh tawarkan khidmat untuk masukkan sedikit sketsa lawak ke. Mana di masa majlis, selalunya kalau majlis korporat kan ada nyanyian kan, persembahan nyanyian. Jadi saya cuba nak propose lah, masih dalam propose untuk selitkan sedikit sketsa supaya dalam nyanyian tu mungkin dalam diselang-seli dalam tentative program tu diselang-selikan dengan sketsa saya ataupun dengan kawan-kawan saya nanti insyaAllah. Faham. Sebab ni saya tengok sekarang ni kebanyakan majlis nyanyian je. Betul. Sketsa macam lawak-lawak ni ada pun kurang lah. Jadi saya cuba propose. Selalu ada stand up comedy. Ni stand up comedy. Tapi yang saya ni bukan sketch lah. Dia hanya sketch. Macam kita buat lakonan semula dalam babak cerita Piramli. Abang yang tadi tu ramai tu. Yang ramai tu. Abang boleh kongsi sikit bang, apa antara macam kritikan ataupun kata-kata orang yang abang pernah tahu? Kata-kata belakang semua tu. Kata belakang saya tak tahu, tapi kritikan ni itulah kadang-kadang dia buat kita down tau. Dia kata carilah kerja lain. Itu je lah, saya kerja lain. Lepas tu sikit-sikit kau ni pakai baju macam ni je. Baju baju Shopee ke kan. Ini baju bandel ke. Itulah saya. Lepas tu kata kau ni pakai kereta buruk lah. Pakai kancil buruk lah kan. Bagi saya buruk ke apa ke memanglah benda terkesan sikit lah kan. Tapi kalau nak ikut dia punya selera sakit lah kan. Kita punya kemampuan kita lah, itu kita mampu kan. Lepas tu ada dia orang suka carilah kerja lain kan. Carilah kerja lain, kerja yang yang orang kata menjamin masa depan kan. Sebenarnya benda ni, kerja ni sebenarnya subjektif macam itulah. Dia sebenarnya ialah macam saya kata, saya bermula benda ni agak lambat. Ya, sepatutnya saya bermula masa tu mungkin saya patut bermula benda ni masa saya umur 30-an. Kan. Tapi masa 30-an saya tak jumpa lagi benda apa yang saya nampak ni. Saya belon kan, saya belum nampak lagi. Bila saya masuk ke dalam jadi maskot tu, baru saya nampak jalan. Baru saya nampak jalan. Baru di situ baru saya dapat macam-macam idea. Bila saya buat belon tu, saya mula di pasar malam dulu. Pasar malam. Lepas tu di pasar malam saya tengok, saya cuba propose dekat customer pasar malam. Saya beritahu kalau untuk hari jadi boleh panggil saya. Kadang-kadang dia orang pun datang masa beli belon kat saya, dia pun tanya kalau ada hari jadi ada buat tak untuk buat event hari jadi. Saya kata ada. So, daripada situ dia orang kenal saya dapat kontak, saya dapat job sikit-sikit daripada situ. Pada situlah. Kira macam abang daripada start buat belon ni, kira abang dah memang betul-betul suka dan minat lah, abang enjoy lah. Saya enjoy. Sebab saya rasa jiwa saya lapang. Ketenangan jiwa tu. Boleh abang kongsi bang, macam mana perasaan jiwa lapang tu, kenapa? Jiwa lapang ni contohnya dia macam mana ya? Bila saya dah cabaran buat belon, bukan cabaran kerja sendiri ni, dia satu sikap, dia satu benda yang kita lawan sifat malas. Betul. Sebab kita tak ada bos. Kalau kita ada bos, kita dah tahu dah mindset kita ni sekian-sekian waktu kita kena pergi kerja. Sebab kita dibayar gaji, betul tak? Jadi mindset kita ni automatik, rajin tak rajin, jiwa ni dah automatik kena pergi office. Tapi kalau dah kerja sendiri ni, dia punya nantilah, kejap lah, esok lah, hari ni tak ramai, esok mungkin ramai. Padahal hari-hari tu ramai je customer. Tapi sebab kita ni kerja sendiri kan, tak ada orang nak push tau. Isi saya lah kadang-kadang saya kadang-kadang suka tangguh. Jadi isi saya push saya, pergilah kan. Lepas tu bila dia kata nak bayar tu bayar ni, baru saya terdetik. Alamak, tengok pula hari bulan, tengok tarikh sekian-sekian kan. Dekat dengan nak bayar sewa. Masa tu lah saya fikir kena struggle. Lagi satu yang kata jiwa lapang tu, bila kita dah start pegang belon tu, dah start twist, bila nampak kanak-kanak tu, masa tu jiwa saya dah jadi riang.
bila pergi sains, saya kadang-kadang kadang-kadang memanglah kita kena berlakon sikit lah kan. Kita buat berlakon. Itu kan. Lepas tu kadang kita tahu orang tu bukan tengok kita pun. Tapi dengan cara tu kita rasa seronok tau. Sejuk lapang kan. Tengok kanak-kanak jalan kan. Kan dia orang bukan beli pun. Tapi respon dia orang. Hai Badut. Hai Abang Badut. Dia orang layan kita rasa seronok dah. At least dia orang nampak kewujudan saya. Macam tu. Dan nampak saya ni wujud depan mata dia orang tu. Dia orang layan saya kan. Ada respon positif. Saya jadi lapang lah. Kadang kanak-kanak, jiwa kanak-kanak yang kadang macam-macam gelagat kan. Ada yang muka dia orang ni, kalau budak perempuan tu ada yang tocang dua. Kan comel kan. Dia punya gelagat tu bila saya buat aksi-aksi entertain dia orang kan. Walaupun kadang benda tak payah duit pun kan. Bukan saya minta dia orang bayar saya RM1, bayar saya RM5. Saya dibayar untuk buat komedi kan. Bukan, kita lahir dengan rasa ikhlas. Itu saya lapang, saya seronok bila orang tegur saya kan. Sebab saya kadang-kadang saya bukan pakai Mr Bean. Saya kadang-kadang saya pakai Strawberry, kostum Strawberry. Kadang-kadang budak-budak kenal saya, "Hai Abang Strawberry." Hai. Kostum Strawberry ya? Kostum Strawberry dia kain sebenarnya. Okey. Kain Strawberry. Dia bukan kostum tutup muka tak. Dia kain, lepas tu ada topi Strawberry. Lepas tu pakai strawberry ni ada bintik-bintik yang biji-biji strawberry tu. Saya pakai itulah. Itu tak panas. Pakai kostum lagi. Lepas tu ada pakai sarung tangan warna hijau, seluar warna merah bagi match dengan kostum tu. Saya kalau pakai strawberry. Dia macam orang Pasar Malang kenal saya pakai kostum strawberry. Kadang-kadang nanas. Tapi kadang-kadang strawberry. Buah-buahan lah. Okey. Apa ni, lepas abang viral, kisah abang viral, ada tak perubahan kehidupan ke? Ataupun macam orang dah mula recognize abang? Okey, bila saya dah pada mulanya saya ingat bila saya di interview ni, kena-kena biasa je. Sebab kadang-kadang saya ingat, dia orang setakat belonnya orang interview mungkin biasa je kan. Tapi bila saya dah pakai Mr Bean ni, sebab dia pakai tak mungkin nama Mr Bean tu kot. Tu nama yang besar kan. Lepas tu Mr Bean. Lepas tu ada orang pula panggil saya Mr Bean Malaysia. Saya jadi takut. Sebab Mr Bean ni ikon besar. Satu dunia punya ikon. Tiba-tiba saya pula macam tumpang pula nama tu kan. Saya rasa alamak macam saya takut lah. Saya rasa macam takut macam orang ingat saya ni macam tumpang tuah nama Mr Bean lah. Atau mesti anggapan macam tu kan. Macam tak ada benda lain kan nak ikut Mr Bean kan. Dah lah watak tu bodoh-bodoh, kenapa nak ikut pula kan. Padahal watak tu dengan saya sesuai dengan watak pakai Mr Bean tu. Sebab tu saya tak kekok saya pakai. Jadi itulah saya lepas PKP. Lepas PKP pula, lepas viral. Macam mana impak dia? Lepas viral, ramai yang mesej saya, kawan-kawan saya yang lama yang lost contact, dia orang kenal saya, dia orang contact saya balik. Sebab kita kan nombor phone tak ada kan. Cuma ada TikTok kan. Jadi daripada di situ dia orang tahu TikTok saya. Dia view berapa juta? 3 juta lebih. Banyak. Dekat video TikTok abang? Bukan video TikTok saya. Video TikTok tu lah. Ada orang post yang story tu. Yang story.my. Saya punca dia pada seorang pemuda Cina ni lah. Pemuda Cina, dia interview saya. Bermula dari situ lah. Dia interview saya. Dia pelawar diri dia yang dia ni content creator kan. Dia nak interview diri, dia nak just nak ambil tahu kisah saya, apa saya punya struggle, apa saya punya harapan. Saya cerita macam biasalah. Cerita, lepas tu saya pakai strawberry, saya pakai Mr Bean. Saya tak tahu pula. Lepas tu saya bawa pula isteri saya. Yang isteri saya ni sebab kita orang berdua kan. Jadi mana-mana saya pergi buat belon kan, mana-mana pun kita pergi berdua je. Dan masa tu pula, masa saya kena interview tu, isteri saya ada sebelah. Jadi mungkin viral kot, mungkin kisah kami ni jadi viral, jadi inspirasi kot. Sebab tu sampai 3 juta, 2 juta lebih ke 3 juta lebih lah. Itu yang saya, mungkin dari situ orang kenal saya.
Orang appreciate saya punya kerja saya, appreciate saya punya usaha. Saya memang saya doa sangatlah pada mereka yang selama ni yang ambil belon dengan saya kan, ataupun yang baca kisah saya, tak kisahlah, yang sudi baca kisah saya ataupun selama ni yang pernah ambil saya sebagai undangan untuk majlis, ataupun yang pernah beli dengan belon dengan saya doakan pada mereka supaya Allah Ta'ala lancarkan urusan dia orang, mudahkan urusan dia orang kan, supaya dijauhkan kesusahan kan, sebab mudah-mudahan lah, sebab dia orang hargai saya, termasuk yang baca-baca kisah saya ni, saya doa kepada mereka, dan juga saya doa kepada saudara berdua kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkanlah segala musibah, segala kesusahan ya, struggle atas dunia ni, macam-macam kesusahan yang kita nak lalui. Kadang-kadang susah ni kadang buatkan kita hilang pertimbangan sebenarnya. Kadang-kadang hampir-hampir kita nak rosak iman pada kesusahan ni, sebab bila kita susah, bila kita iman kita goyang, mulalah kita cakap-cakap petikaikan macam-macam. Jadi saya harap sangatlah mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkanlah kesusahan ni, mudah-mudahan dikuatkan iman ni. Mudah-mudahan kesusahan apa yang susah kita ni satu jadi motivasi, bukan sebagai satu alasan untuk kita jauhkan diri daripada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang susah, apa kesusahan, apa benda yang kita lalui ini, apa yang kita rasa susah ni sebagai satu motivasi pada Allah Ta'ala, sebagai satu jalan keluar untuk kita nampak apa dia yang di sebalik susah tu, apa yang sebenarnya Tuhan nak ready kan untuk kita. Macam tu. Itu yang saya lalui sekarang. Tuhan dah tunjuk dah. Walaupun kadang saya saya macam merungut kan. Tapi di sebalik merungut tu bukan saya tak, kerana istighfar kan. Jadi saya bagi makan kat kucing-kucing saya. Nasihat pada isteri saya. Isteri saya bagi saya motivasi. Isteri saya bagi saya kata-kata semangat. Dari situ terbuka Allah Ta'ala nampakkan saya kenapa saya susah. Sebenarnya satu antibody pada diri saya. Antibody diri saya, sebenarnya saya susah ni, sebenarnya Tuhan nak tunjuk kat depan tu ada sesuatu yang nak sedang menanti. Macam tu. Tapi kalau direnung semula kan bang, kisah abang ni, tanpa abang melalui kesusahan hidup abang yang sebelum ni, berkemungkinan besar abang tak akan jumpa isteri abang yang sekarang. Mungkin saya nak cakap pun jawapan dia susah lah saya nak ni. Tapi bukan nak katalah pasangan ni memang Tuhan jadikan pasangan kita ni saling melengkapi. Memang saling melengkapi. Memang ada yang kata, habis kalau melengkapi kenapa bercerai? Okey, itu satu sudut yang lain. Yang bercerai tu mungkin Allah Ta'ala nak test dia, nak upgrade dia punya pengalaman. Betul. Mungkin perkahwinan kedua dia jadi baru serasi kan, kita tak tahu kan. Jadi apa yang saya alami sekarang ni memang saling melengkapi. Memang saya banyak kekurangan saya, macam mana saya ni kadang cepat jatuh semangat ya. Kerana semangat saya macam lose point tadi, titik terendah. Terendah tadi. Jadi bila isteri saya hadir, dia banyak bagi saya kata-kata, dia banyak bagi saya, dia menyedarkan saya. Kalau jadi kat diri saya ni, kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam ni? Contohnya kalau jalan jam kan, kenapa jadi macam tu? Kita tak boleh nak marah. Ni rezeki ni kan, nampak tu rezeki Allah Ta'ala ni, jangan marah. Kita reverse balik. Dia bukan melengkapkan saya punya melengkapkan kahwin semata-mata kan, bukan melengkapkan status saya dah kahwin ke belum, dah kahwin, bukan melengkapkan dari segi tu, melengkapkan dari segi psikologi saya, dari segi ketuhanan saya pun lebih relationship saya dengan Tuhan pun makin dekat disebabkan ada orang yang ada orang yang dia melengkapi saya supaya saya dengan Tuhan tu lagi dekat lah. Macam tu lah dia punya saling melengkapi dia dari segi situlah. Lagi situ kalau saya tak kahwin, saya rasa mungkin kerjaya saya masih statik kot, saya rasa.
So perkahwinan akan mengubah segalanya Ya lah. betul. Mungkin orang kata bila kahwin ni rezeki makin bertambah. Dulu saya kerana saya merungut juga. Dah 3-4 tahun kahwin, tak ada bertambah pun rezeki. Apa benda nak point? Kadang saya takut tau. Kadang saya bukan saya nak, saya kata saya nak apa, nak beritahu Allah Ta'ala yang tak adil kan. Sebab masa tu ialah kita kan, kita jadi bukan loser, tapi macam apa benda saya nak cari-cari kan dalam rezeki saya, apa benda saya nak cari kan. Rupanya rezeki ni bukan lepas kahwin tu Tuhan nak tunjuk. Kerana rezeki ni kadang panjang. Dia punya jalan cerita dia panjang. Bukannya lepas kahwin tu, kadang-kadang setengah orang kahwin tu, sebelum kahwin, masa bertunang ataupun dah menikah, terus Allah Ta'ala bagi dia rezeki kan. Dapat rumah lah, naik pangkat ke. Tapi rezeki saya ni Tuhan Allah Ta'ala susahkan sedikit kat saya. Dari 4-5 tahun kan, baru nampak macam tu. Macam tu. Saya belajar satu benda lah bang, daripada sepanjang kehidupan. Saya umur 30 lebih. Ya. Tak banyak pengalaman sangat, tapi sepanjang kehidupan saya belajar satu benda yang kadang-kadang cara Tuhan tu, cara Allah tu memudahkan sesuatu tu adalah dengan menyusahkan kita. Bukanlah menyusahkan, dia bagi kesusahan. Ya betul. Supaya kesusahan tu adalah titik untuk kita belajar satu demi satu sampai di hujung tu kita tahu sebenarnya kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih matang hasil daripada kesusahan yang kita yang kita lalu tu. But somehow yelah, kita minta benda tu dipermudahkan, tapi cara Tuhan mempermudahkan adalah dengan memberikan kesusahan, Ya betul. ujian kan, yang menyebabkan kita kadang-kadang kita merungut susah. Tapi itulah sebenarnya yang kita minta untuk dipermudahkan. Betul. Betul. Sebab contohlah saya kata, ya Allah Tuhanku, berilah aku, luaskan rezeki aku kan. Kalau kau nak luaskan rezeki, kau kena lalui dulu kesempitan dia. Betul. Barulah nampak dia punya luas sebenar luas kan. Kalau awak nak minta macam tu, awak kena lalui lah jalan macam ni. Kalau awak nak lalui jalan A, awak kena lalui kesusahan jalan A. Betul, kalau awak nak jalan B, awak kena lalui kesusahan jalan B. Jadi apa yang saya lalui ini, apa yang saya minta, Allah Ta'ala bagilah, tapi dengan syarat saya kenalah lalui yang saya yang Tuhan nak bagi. Apa yang saya minta ni saya kena lalui je lah. Jangan dah Tuhan bagi kita merungut pula kan. Dah Tuhan nak bagi, Tuhan itu yang kita minta. Jadi itu dia perjalanan saya. Itu yang duri-duri yang saya terpaksa lalui kan. Macam tu dia. Sekarang ni kehidupan abang di fasa macam mana? Adakah macam dah nampak harapan, macam semakin baik ataupun macam mana? Itulah saya bersyukur sangat kepada Allah Ta'ala ya, alhamdulillah. Saya adalah sinar. Ada orang pun mula mengenali saya. Saya bukan mengharapkan job yang besar kan. Jadi rezeki yang sentiasa ada pun alhamdulillah, itu pun saya bersyukur sangat-sangat ya. Sebab saya dikenali. Memang orang kata benda yang viral ni dia bagi saya satu publicity tau, publicity. Tuhan dah bagi orang kenal diri saya kan. Jadi saya kenalah appreciate anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Saya kena appreciate orang-orang yang bagi saya peluang kan. Macam hari ni saya appreciate kepada saudara berdua. Dan juga saya appreciate juga kepada mereka yang selama ni, sebelum saya viral, dia orang pun dikenali juga tapi tak boleh lah, bila saya dah viral saya jadi apa, saya viral sebelum ni pun, sebelum saya tak ni pun saya okey je, tak boleh macam tu kan. Maknanya yang sebelum ni pun saya pun hargai juga. Macam tu. Maknanya saya memanglah ada perubahan lah. Ada perubahan ya. TV3 pun dah panggil saya MHI. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, kita ada 2 soalan terakhir lah dari saya bang. Kau ada soalan lagi tak? Soalan, bukan soalan lah sebenarnya. Apa pesan yang abang nak sampaikan kepada suami-suami yang masih ada isteri, untuk hargai isteri masing-masing? Sebenarnya saya tak layak lah nak menyampaikan pesanan kan. Cuma apa yang saya nak beritahu, saya pesan apa yang saya sampaikan ni sebagai satu pesan untuk diri sendiri jugalah. Ya. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, sifat ikhlas tu kena ada. Ikhlas, sifat tabah. Bila kita dah berkahwin, isteri kita tu adalah amanah pada kita.
jagalah sebaik mungkin. Kalau dari segi kewangan apa-apa ada apa masalah, kalau boleh bincang bersama. Ada masalah rumah tangga, bincang. Jangan jangan mengadu pada orang kedua, orang ketiga dan sebagainya. Kan? Memang kadang-kadang kita ada masalah, kita tak ada tempat nak luah kan. Kita ceritalah kan. Status kat media sosial kan. Itu sebenarnya itu tindakan kurang bijak tu. Kan? Itu menunjukkan kematangan kita dalam rumah tangga kan. Semua benda nak cerita kan. Itu tak betul. Maknanya kepada lelaki di sana yang bergelar suami ya, seboleh-bolehnya ambil keputusan yang rasional. Okay, bagaimana rasional? Salah satunya ialah kita bukan je alim kan. Sikit nak teringat hadis Nabi tu ni. Tapi apa yang saya nak beritahu sekurang-kurangnya, baca macam saya bacalah kisah-kisah para sahabat. Baca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat. Di situ banyak pengajaran dia. Di situ banyak pengajaran. Bukan bila kita baca tu kita jadi warak. Tak. Kita ambil tauladan dia. Betul. Ambil tauladan dia. Tauladan seorang lelaki. Sebab benda ni dia relate kita dengan Tuhan. Dia relate kita dengan zaman sekarang ni. Ya? Pengajaran-pengajaran dia dari segi akhlak, dari segi toleransi, apa-apa dari segi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia. Macam satu kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Itu pengajaran dia kan. Banyak pengajaran. Walaupun dia berkomunikasi dengan semut kan. Tapi sebenarnya di sebalik tu nak tahu, nak bagi tahu pengajaran dia. Walau siapa pun kau, status kau tetap hamba. Walaupun Nabi, tetap hamba. Yang semut tu pula kita jangan pandang tu semut. Tu semut tu macam kita boleh pijak-pijak. Semut ni makhluk Allah Ta'ala. Dia mengadu pada Allah Ta'ala. Dia mengadu. Allah Ta'ala jawab aduan yang semut tu. Itu dia. Banyak lagi kisah-kisah Nabi, kisah-kisah wali-wali Allah Ta'ala, wali-wali Tuhan, wali-wali Allah kan. Banyak sebenarnya kisah tu dia bagi motivasi pada kita. Saya teringat satu Wan Pedang mungkin boleh tolong ni. Satu ayat Quran ketika mana Nabi yang dia berpaling dengan seorang sahabat yang buta. Kemudian Allah menegur Nabi Muhammad dalam satu surah. Surah apa saya tak ingat lah, tapi ada cerita ada. sirah dia. Ada. Kan? Turun ayat tu. Turun ayat tu sebab Allah sebab Ta'ala, Nabi hanya berpaling je ketika dia datang. Nabi macam palingkan muka je. Tapi ada teguran daripada surah apa lah, tak ingat. Lupa dah pula. Surah, saya tak ingat lah, tapi ada cerita je tentang tu. So macam mana sebenarnya kita ni kadang-kadang, yelah dalam kehidupan kita sesiapa pun boleh bagi pesanan, nasihat yang mungkin kita lekehkan orang tu, tapi orang tu memberi pesan yang besar kepada kehidupan kita. Dia bagi kesan yang besar. Dia hadir dekat diri kita ni sebenarnya dia untuk memberi kesedaran kepada kita. Walaupun dia bukan secara langsung kan. Allah Ta'ala wujudkan seseorang, dia datang pada kita tu sebenarnya ada dia punya asbab dia. Betul. Yang terakhir bang, kalau ada satu ucapan yang abang nak sampaikan kepada isteri abang, ucapan terima kasih, ucapan segala apa yang nak sampaikan. Mungkin yelah dekat depan-depan macam segan kan. Mungkin ruangnya abang boleh cakap apa-apa yang abang nak sampaikan. Pada isteri saya pada isteri saya ucapkan selama 6 tahun kahwinan. 6 tahun sebenarnya tak lama sangat. Tapi dalam 6 tahun ni macam-macam lah ya. Macam-macam turun naik rumah tangga, mood. Ada yang mood okey, mood tak okey ya. Itulah saya harap pada isteri saya ni doalah, sama-sama kita doa, dan saya harapan doalah pada Allah Ta'ala supaya saya jadi suami yang bertanggungjawab. Sentiasa berdoa supaya saya jadi seorang suami yang terbaiklah untuk diri dia sendiri, supaya rumah tangga saya ni kekal hingga ke jannah. Dan saya dengan harapan saya itulah isteri saya ni saya bertuah sebab isteri saya ni dia jarang sangat membantah. Jarang sangat ada bantah, sekarang ada kritik saya, tapi jarang sangatlah. Jadi apa yang saya hargai sangat, itu penghargaan pada diri saya.
Dan saya amat hargai di sebalik sikap dia macam tu. Dia tidak terlalu bebel kuat sangat. Saya rasa amat bertuah. Memang Tuhan anugerahkan saya isteri macam tu. Memang saya kahwin lewat ni ada dia punya hikmah dia. Mungkin kalau saya kahwin awal, mungkin saya rumah tangga saya mungkin tak boleh tahan kot. Jadi Allah Ta'ala nak matangkan diri saya, dilewatkan sikit jodoh saya ni. Supaya umur 40 ni saya dah betul-betul ready untuk nak membina rumah tangga. Macam tu. Jawablah kepada kadang-kadang dekat tracks ni kita baca dekat tracks kan. Ada orang tanya, bilalah jodoh aku nak sampai? Umur 35 tak kahwin lagi, umur 40 tak kahwin lagi. Tapi sebenarnya jodoh tu kita tak tahu kan. Betul. Jodoh ni memang jodoh ni rahsia Allah Ta'ala, rahsia Tuhan ya. Saya umur 43 baru saya dapat bertemu jodoh. Kadang saya fikir memanglah Allah Ta'ala aturkan jodoh ni sesuai dengan diri orang tu. Kadang-kadang umur 25-26 dah kahwin. Sebab kematangan dia ataupun kesediaan dia untuk nak beristeri, untuk nak menanggung anak orang, dia dah ready masa tu. Saya umur 40, masa saya umur 30-an, umur 35, 38, saya tak ada rasa nak kahwin lagi. Masa tu pun mak ayah saya ada suruh saya kahwin, ada nak carikan saya, tapi saya kata tak nak lah, saya tak ready. Kalau saya kahwin kan mungkin tak bahagia sebab jiwa saya masih tak mature lagi. Macam tu. Bila saya umur 40-an, Tuhan bukakan sikit. Dah nampak dah. Maksudnya kalau kita kahwin ni, kita jangan fikirlah soal jodoh apa. Sampai masa jiwa kita, Allah Ta'ala kata waktu tu kamu dah sedia untuk menerima tanggungjawab. Masa tu dah masa tu dah jumpa, Allah Ta'ala akan jumpakan juga. Yang kata kejap kapal putus kan, sebenarnya ialah Tuhan ni bagus tau. Tuhan ni satunya, dia nak diri kita ni matang kan. Kita kita bercinta sikit putus kan, kejap putus. Sebenarnya Tuhan nak uji sebagai antibody lah ya, supaya kita jiwa kita ni lagi kuat. Bukan kita nak kata Allah ni tak adil lah, kalau Tuhan ni sayang kenapa Tuhan bagi kita kecewa. Tak macam tu. Kerana kita kecewa 4-5 kali kan. Sebenarnya bukan apa. Mungkin kita banyak silap di situ. Berbalik pada diri kita banyak silap. Kita terlalu mengharap. Kita cintakan sangat. Kita cintakan dia sampai kita terlupa yang kita kadang-kadang kita ketepikan ibu bapa. Kita cintakan seseorang tu sampai kita ketepikan Allah Ta'ala. Ya, contohnya kita tengah syok telefon ni, sayang kan, tapi contoh waktu solat tengah ada dah sampai, tak apalah, kita ni tengah couple lah. Pada situ kalau kita terlalu beratkan sangat cinta kita pada manusia, Allah Ta'ala ambil lah. Allah Ta'ala ambil kasih sayang tu kan. Itu pun pengajaran juga tu. Pengajaran. Betul. Pengajaran. Terima kasih bang. Sebab banyak berkongsi dengan kita, banyak berkongsi dengan kami tentang nasihat-nasihat. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh ambil berguna untuk kita dan kepada pendengar juga. Cerita yang abang sampaikan ni. Sedar tak sedar sejam dah. Sejam lebih dah. Seronok lah berbual sebab jarang saya rasa kita ada guest yang banyak yang lebih matured. Kebanyakannya seusia lebih kurang kami. So bila ada ada abang yang lebih berusia, lebih banyak pengalaman dia, macam banyaklah cerita yang kami dapat. Lagi-lagi untuk cerita abang macam yelah struggle sebab struggle 6 tahun dalam perkahwinan kan, nak cari duit dan sebagainya, nak konsisten ada rezeki. Dan daripada dulu dah berapa tahun abang single? 43 tahun single. Saya 43 campur 6. Ayolah. 43 tahun lah. 43 tahun lah. 43 tahun lah saya single. So, betul lah 2020 kahwin kan. Betul lah. Dia okey betul. Betul. 6 tahun tak sedar, cepat sangat. Betul. Sebab kita PKP. PKP dah tolak 2 tahun dah bang. PKP kan. PKP tu yang buat saya tak sedar.
Tapi PKP tu lah banyak ujiannya. Sebenarnya di sebalik PKP tu banyak hikmah dia kan. Memanglah musibah penyakit tu itu satu hal. Dari segi satu sudut, di segi PKP tu juga saya dapat keluarkan sikit saya punya KWSP. Di situ merasalah sikit kan. Okay, daripada mula PKP lah saya dapat kenal yang kostum badut tu. Daripada PKP lah saya bermula kenal dengan cara buat belon tu. Pada situlah bermula. Dan cerita abang pun tersebar, orang pun dah kenal abang. Ya, betul. Baik, terima kasih bang Abang Nizam sebab sudi datang ke hari ni ke podcast kami Apa Cerita. Sebelum tu, kalau siapa yang nak kontak Abang Nizam macam mana? Untuk event-event boleh abang kongsikan sikit macam mana nak kontak abang? Kalau siapa-siapa nak kontak saya, boleh tengok dekat saya punya TikTok saya. TikTok saya Raja Kopi. Dekat Raja Kopi tu bila buka je TikTok tu adalah nampak nombor telefon saya. Nanti saya attach link TikTok Abang Nizam dekat bahagian description. Korang bolehlah klik kalau nak DM Abang Nizam jemput event dan sebagainya. InsyaAllah. Harga boleh bincang, jangan risau. Sekitar Kelang Valley ke abang buat kat luar juga bang? Setakat ni pernah juga saya buat dekat area Seremban sana. Ada juga. Kalau mana luar Sabah Sarawak, tiba-tiba Sabah Sarawak luar daripada Kelang Valley, costing kena tambah lah. Bincang lah. Jangan risau. Tapi harga kita boleh bincang. Saya nak beritahu yang kata sentuh Sabah Sarawak ni. Okay, yang kan saya ada yang kontak. Sekarang saya ada pakai Haji Bakhil kan. Saya dengan tim saya. Yang tim saya yang Piramli ni. Okay, sebenarnya tahun lepas kita orang dapat undangan ke Sarawak. Oh ya ke? Ke Sarawak. Kalau tengok dekat TikTok Saja Production. Sarawak kita orang dapat 3 kali kita pergi kat Sarawak. Untuk undangan untuk buat sketsa Haji Bakir untuk Malam Piramli. Piramli. Maksudnya di situ ada yang watak Piramli, ada yang watak Haji, watak Sudin, watak Labu-Labi, watak Haji Bakhil. Masa tu kita orang pergi Sarawak lah. Ada undangan YB kat sana. So bukan takat boleh undang untuk buat belon saja. Ya, betul. Tapi sketsa pun boleh. Betul. Nak cari komedian, boleh buat persembahan. Inilah Abang Nizam kita boleh buat. Abang Nizam kita ada. Boleh kontak Abang Nizam direct dekat TikTok Raja Kopi. Ya, untuk sketsa majlis, untuk sketsa untuk persembahan kan, untuk majlis official ataupun majlis yang tak rasmi ke, boleh. Kita orang ada tim dia. Baik. Di kontak. Baik, terima kasih semua. Selamat Selamat apa? Selamat Hari Raya. Nak cakap selamat menonton dah habis tonton dah kan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Masih lagi. Baik, jangan lupa yang sedang mendengar podcast ini sambil memandu, pandulah kereta berhati-hati. Semoga selamat sampai di destinasi. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.